Guys, kalian tahu nggak? Hari ini Kim ulang tahun. Rizka, kita orang dah tahu. Jom sini mendapat. Kita ada bahas sesuatu. Jomlah gabung Rizka. Iya. Tapi ini kalian nggak ngerencanain prank Kim kan? Kau ni. Kan Kim dah tak ada siapa-siapa lagi. Kenapa pula kita nak prank? Sianlah dia. Nampaknya apa yang akan kita rancang ya? Susah ni. Kita tak boleh prank Kim. Apa kata kalau kita adakan Sinko kat sini? Ni ngawur ni. Lu ngawur banget coy. Moon, Sinko kan dah. Iya, aku tahu. Maksud aku kita carilah yang pandai suara Sinko. Kesian tengok Kim tu sedih-sedih je dia. Boleh sih, gue juga setuju. Cuman nyarinya di mana, woi? Kita tak ada idea lain ke? Alah, Ali rasa berat sangat. Sebab nak cari ke mana suara tu? Korang dah lupa ke? Apa? Lupa apa? Apalah korang ni? Korang dah lupa ke bisa suara Sinko ni siapa? 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 Tu, yang edit kau tu. Dia bisa suara Sinko. Kelaka apakah korang ni? Apa Ali? Autor kau tu boleh suara Sinko. Kau dengar lah tu. Ali, kau lupa rupa. Dengar tu, dengar. Mana? Tak ada pun suara dia. Alah, dia tak nak nampakkan muka dia lah tu. Malu tu. Hai, korang ni. Mana mungkin mirip? Pastilah dikit je. Tak adalah mirip sangat. Ali, tak baiklah kau ni. Ali. Nama gak dubbing. Bukan gak voice actor asli. Canda lah, boy. Woi. Ni makan ni, boy kau. Kenapa? Tak ada lagi suaranya. Kita mesti kena panggil dia ni. Panggil? Macam mana? Kita panggil kayak ritual pemanggilan hujan. Yang kayak bulu itulah. Bulu. Ya Allah, ngapain ini saya ya Allah. Astagfirullah. Dah lah, tak payah autor lah. Elisha je lah yang bisa tu. Tiba-tiba banget jadi Elisha. Apa kau ni Ali? Belum makan ke apa? Sudah tu. Bukannya bahas rancangan Kim, kau nak marah bercanda pula. Iman macam bisa tirukan suara Sinko lah. Wah, iya ke? Cubalah Iman. Tapi dikit je Mun. Tak apa. Macam mana tu? Nampaknya kamu cuma datang untuk mencari maut. Wow, gila, keren banget. Tapi Iman boleh sikit je. Sikit aja, tapi itu kayak gimana ya ngejelasannya ya? Kayak ngebantu banget gitu. Dah lah, jom kita panggil Kimnya. Sabarlah, Iman belum latihan lagi. Lah, latihan apa? Dah bagus dah tu Iman. Ali ni, kita kenalah persiapan lebih bagus. Betul tu, aku setuju dengan Elisha. Lah, bukannya kau tadi sejalan ke dengan Rizka? Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Kim. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Kim, kita orang semua dah kirimkan Kim hadiah. Nanti buka ya. Terima kasih. Korang dah pedulikan Kim. Sama-sama. Kim tak tahu nak balas apa. Gak perlu dibalas Kim. Kan kita teman, okey? Jangan dibalas ya. Ini hadiah untuk hari jadi Kim. Jangan sedih-sedih lagi tau. Terima kasih Adi, Elisha, Rizka, Moon, Iman, Rosa, Jet. Semua yang ada satu grup ini. Kim ucapkan terima kasih banyak. Lagi satu Kim, ada yang spesial untuk ni. Betul tu. Ini kita orang pun susah carinya. Apa benda tu? Lo harus dengar. Walaupun sebenarnya kita boleh guna AI. Kim, selamat hari jadi.
Akak harap Kim tak ikut jejak akak tau. Kim jadi anak baik-baik, suka tolong orang dan berfaedah ya. Kim jangan sedih lagi. Kan Kim dah ada kawan-kawan Kim yang selalu bantu Kim, yang selalu pedulikan Kim. Kalau Kim sedih, akak pun sedih juga. Akak harap pesan ni jadikan Kim bahagia tau. Jangan putus asa dan selalu dalam jalan yang benar. Akak minta maaf bila ada kesalahan selama ni yang tak dapat akak ucapkan semasa hidup. Terima kasih Kim. Akak sayang Kim. Oi, kenapa sedih sangat ni? Siapa letak bawang kat sini ni? Jangan nangis. Akak. Terima kasih kawan-kawan. Dah buat macam ni. Dah pedulikan Kim di hari jadi. Kim beruntung punya korang macam ni yang selalu sayang pada Kim. Terima kasih sangat. Terima kasih banyak Kim. Dah nak jadi sahabat kita orang semua. Jangan sedih lagi tau. Kita orang semua sayang Kim. Apa sih, gue pengen nangis coy.